Ayam ala-ala McD dah siap, geng. Total 3 tong. Kita nak kongsikan resipi ayam goreng ala-ala McD, geng. So hampa rindu tak rindu, geng. So hari ni kita nak kongsikan satu resipi special untuk mak. Satu lagi, dulu kita biasa share lah resipi ayam goreng kat Facebook saja 10 juta lebih. Kat TikTok saja 6 juta. So 16 juta, geng. Kami share resipi ayam goreng mesti banyak peminat. Dan ni kami nak share pula resipi ayam McD, geng. Ayam McD bagi hampa. So hampa stay tune, geng. Mula-mula, geng, kita nak buat bahan perapan dia dulu. Bahan perapan dia, dek. Bahan perapan, tak ada dah bahan perapan. Dah ni, bang, kita buat tepung ni sekali dengan bahan perapan. Ni tu, kita rendi selama setong, geng. Tepung TFC. Okey, mula-mula kita nak perak ayam ni dulu, geng. Kita masukkan 1 camca untuk sekok punya ayam lah. Okay, geng, minyak pun dah panas. Cara goreng dah sangat penting, geng. Kita ambil ayam diperak tadi, kita masukkan dalam tepung ni, tepung TFC ni kan. Kemudian, geng, kita masukkan pada dalam air sejuk lah. Air sejuk. Kita masukkan balik dekat tepung ni. Kita urut-urut dia mesah dah sikit, kan. Kita masukkan ayam. Okay, tepung kita ni boleh buat 3 ekor ayam lah. InsyaAllah 600 gram kita nanti bagi. Okay, geng. Alhamdulillah ayam McD kita dah siap, kan. So mana yang nak beli boleh tekan di beg kuning, tak banyak stok ni. Okay, bagi FB pula, kan. FB kita ada link TikTok kita di atas. Hampa boleh tekan link tu dan hampa boleh beli di TikTok kita. Tekan link di atas. Stok tak banyak, yang kita buat limited. So tepung TFC adalah produk yang pertama kita keluarkan daripada Tin Cafe. So dapatkan segera. Memang rasa tak dapat kat tepung leh. Memang rasa ada uniknya. So cepat-cepat tekan beg kuning sekarang sebelum habis stok lagi.